nama saya Akmi Alhamdi dan puisi pertama yang saya baca ditulis oleh Zurina Hassan yang bertajuk Bahawa Aku Pernah Hidup. Aku berjalan di bawah lampu, di kiriku laut, di kanan gunung. Rasaku di atas timbuhan lagu-lagu. Bila mendakap pantai laguku, getarnya irama ombak, gementar salam pelaut, basah di air masin, pecah di air mata. Di antara bangunan tinggi, sesak nafasnya. Dalam keringat buruh, anak selum terlunta. Bila mendaki gunung rimba dan puncak, sepi menanti. Lagu laut, kota dan gunung dalam nafasku adalah bukti bahawa aku pernah hidup di dunia ini. Sekian, terima kasih. Untuk puisi yang kedua adalah puisi saya yang bertajuk Paksi. Bayangannya seakan kembarku. Setiap kali kaki ini melangkah, terasa hangat kewujudannya. Paksi antara utara dan selatan, hala tujunya seakan gaib. Setiap gerakan yang dilakukan akan meninggalkan rasa yang sukar untuk diungkapkan. Jalan yang dilalui gelap segelap hati seorang durjana. Pagar yang kukuh mula berkarat setiap kali yang kukuh ibu menjawab kepadanya. Bibir mula mengunci untuk tidak melepaskan kata-kata yang kesat. Tingkap setiap kali ia terbuka luasnya membuat tubuhku sedang diperhatikan. Cahaya mengejar cahaya yang mula malap, menyedarkan bahawa dunia yang dikejari tidaklah sebahagia yang digambarkan. Bulatan yang lain dijadikan sebagai rutin, mula letih dan memberi kekerasan pada rangka otak. Peluh yang kerap menitis di ruang dahi mengingatkan betapa banyak kefasihan yang telah aku curahkan di atas bumi nyata ini. Paksi yang nyata adalah di mana ketenangan itu mula menghantui. Dan setiap waktu, lagi-lagi di 5 waktu itu juga membuat jiwa ini sering gugur dan degupan jantung akan mula laju. Bahkan memikirkan sekiranya tubuh ini tidak sempat untuk berkait pada paksi. Cinta yang dicurahkan mula menghidupkan paksi yang nyata. Setiap bulatan yang telah dilakukan menghidupkan riwayat yang telah lama mati dan padam di sudut hayat. Kain suci hadir sebagai syarat dalam pertukaran paksi nyata dan paksi pulasan. Bait-bait sini mula diucap tanpa henti. Pergerakan semakin laju, semakin hidup paksi nyata membantu tubuh ini untuk terus berjuang dalam perjalanan pulang ke pangkuannya. Lepaskanlah segala muslihat yang ada di dalam akal hayatiku. Tali mula tegang dan setiap langkah mula letih dengan melihat sandiwara dari insan yang menjanjikan untuk terus berpaksi di dunia serta akhirat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Akmi Alhamdi. Terima kasih banyak.